Absah, dia cerita pasal apa lagi? Tak apa, kita je. Kau je nak cerita kat orang lain pula. Takkan aku nak cerita kat orang lain ni, kita je. Kita berdua je. Apa dia cakap? Hafsah tu. Bengang betul dia dengan si Alawiyah. Dia bengang pasal apa? Kau jangan risau. CCTV rumah aku ni tak berfungsi. Cakap. So, what did you do today? Not much though. Really? Yeah, just having classes. Hello. I call you daripada tadi, you tak jawab. You kat sini rupanya. Why? Why? Apa masalahnya? You ni kenapa? Relax lah, babe. Kau diamlah. You nak I tunggu you call je ke? Tak boleh ke nak lepak dengan orang lain? Dia cakap macam tu. Wah. Konon ahli majlis, impak hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tapi mulut macam sengkuang. Aku pantang orang hipokrit. Dia memang cik naas ni aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafsah mana? Ada kat dapur rasanya. Kat dapur. Ya, dapur je. Cepat. Allah susah nak bangun dia. Aduh, betul. Tinggal aku. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku semangat. Kok ia pun bagilah salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah menikahi wanita kerana baik nasabnya atau menikahi wanita kerana nasabnya. Jadi, aku nak bagi tahu kau, aku masih mempertahankan tok nenek moyang aku punya nasab alur baik. Kau faham pasal nasab? Faham. Tapi apa ni kenapa pula? Kau tak baik sangatlah. Yang aku tak tahu kau mengata kawan aku, konon-konon kawan aku tu memilih keturunan untuk jadi menantu dia. Kau cakap kan kau heboh kat orang kan?